Hai semua, Assalamualaikum. Siapa kat sini suka makan pek ngau? Hari ni Kak Sheila nak share resipi buat pek ngau. Ni pek ngau ni paling senang lah. Jom kita tengok resipi pek ngau, okey? Ni nyok ni Kak Sheila kukok tau. Sebelah ajalah kira nyok tu Kak Sheila kukok nah. Okey, lepas tu masukkan 2 cawan tepung gandum. Kemudian Kak Sheila masukkan ayak nyok. Ayak nyok ni Kak Sheila guna semua lah. Kalau tak ada ayak nyok, kalau kita bubuh ayak biasa je lah. Setengah sudu kecil garam, 1 sudu kecil gula. Kemudian kacau lah rata-rata nah. Pek ngau ni paling senang lah. Kalau teringin nak makan, buat je lah sendiri. Kan boleh makan dengan sambal ikan bilis, sambal tomeh ke. Tu ayak nyok lah, Kak buah perhabis semua. Lepas tu kita kacau-kacau bagi rata semua. Lepas tu kita masak je lah. Resipi paling senang ni. Cicah dengan gulai ikan ke, gulai daging ke, gulai ayam ke. Semua boleh. Okey. Lepas tu kita bubuk, kita letak pan kat atas dapur, spray minyak sikit. Lepas tu masukkanlah 1 sendok nah. 1 sendok lah ni Kak Sheila guna camca dia kecil. Lepas tu kita masak. Adunan dia kena macam lembek-lembek sikit lah nah, tak boleh terlalu pekat. Nanti kalau pekat sangat dia jadi tebal, tak best. Buat macam tu, macam Kak tunjuk tu. Buat macam tu, lepas tu kita masak lah. Api kena slow lah nah. Janganlah api terlampau kuat. Agak-agak lah 2-3 minit. Lepas tu kita terbalikkan. Masak lagi sebelah. Bila dia dah macam warna-warna dia dah macam perang-perang dah tu kan. Dah macam garing sikit kan. Bolehlah angkat. Senang je. Kita buat sampai habis lah nah. Adunan ni Kak Sheila ingat dapat berapa biji 6 ke 7 ke. Okey. Ni saiz dia kecil je ni. Yang tu ni saiz pan tu saiz 20 cm. So pek ngau pun dah masak dah. Warna macam tu kalau boleh angkat dah nah. Sedap ni makan panas-panas ni. Okey, kita buat sampai habis lah nah. So pek ngau ni Kak Sheila makan dengan gulai semalam. Okey, selamat mencuba. Dan hingga kita jumpa lagi di next recipe insya-Allah. Ni resipi pek ngau yang paling senang. Assalamualaikum.